Assalamualaikum dan selamat pagi. Okay, hari ni kita try tengok market ni. Nampak market merah semua ni. Dan macam ni tak bagus tu untuk masuk. Okay, apa kita tengok dulu. KSSC ni berapa hari dah naik ni. KSSC ni kita tengok. Naik lagi KSSC. Ada liquidity kat sini, ada volume, ada duit ada kat sini. Dia terus naik lagi. KSSC ni kalau tengok weekly, kalau nak ikutkan dekat sini entry dia 4 hour sini dah ada signal, dia terus naik. Front can weekly tak berapa cantik. Weekly tak berapa cantik. KLCC weekly kat mana? Hari entry dekat area sini lah. Tengok sini dah ada signal, retrace dan terus naik. KLCC, Gretek. Tengok weekly 4 hour sini dah ada signal, retrace dan terus naik ke atas. Solarvest dah sini tapi dia kena tunggu dia naik atas upper BB lah untuk dia bisa kenaikan. Weekly IJM ni tak boleh nak baca lagi. Petronas Chemical dia tak ada kekuatan lagi tu naik ni. Petronas Chemical ni tengok teknik stopping kejap. Suncon kalau 4 hour kat sini 4 hour kalau tanda kalau ada signal kat sini warna merah lah MACD. Tengok dekat M15 tapi tak ada kenaikan lagi tu naik ni. Dia kena confirmation, dia kena breakout kosong betul-betul dia serius nak naik lah. Okay, IPO ini IPO baru 22-26. IPO baru lah, ada satu baru IPO LW Sabah. Tengok weekly, cantik lah weekly. Apa nak buat re-entry kat situ tapi belum breakout lagi. Belum breakout ke atas lagi, tunggu dia breakout ke atas. Ada momentum ke atas. Yang ni kau nak ikutkan kat sini ada entry dia. Tengok 4 hour sini ada signal lah, terus melakukan kenaikan. Set ni downtrend tak berani lah. Ini uptrend dia. Uptrend sini ada signal naik terus. G-Energy ni downtrend juga lah, tak berani lah. Kecuali kalau ni dia guna teknik fiber musang lah, dia takut risau. Kalau ada initial break ataupun CB1 break, kita boleh consider tu masuk lah. Trading tak berani lah. High volume MSC weekly, nampak hari tu dia dah buat dah. Sekali sini ada signal, sini dia nak macam nak buat lagi ni, re-entry ni. Re-entry macam nak buat lagi, kita kena tunggulah.
Tunggu dia ada momentum buy kat sini dan dia retrace untuk entry lah. Okay, kena tunggu momentum buy. Okay, SSC Fonken Gretek weekly Mi ni kalau ikutkan dia entry kat sini 4 hour sini ada signal, dia retrace sikit terus masukkan kenaikan Mi. Okay, Solar West ni ada macam ada entry kat sini, cuma tak ada lah, dia tengah, dia tak ada buat momentum lagi untuk ke atas. Tak ada momentum lagi, belum ada momentum lagi. Banyak signal. Weekly koin Cina kat sini, tapi dia tak ada lagi buat momentum ke atas. Cuma kalau dia retrace ke bawah ni, nampak dia deep retrace lah. Kalau dia retrace ke dalam mid BB tu lagi cun lah sebenarnya, lagi cantik lah. Kalau dia retrace ke dalam mid BB kan, saja market update hari ni sebab nampak market pun tak bawa pecun ni, nampak. Oh, tapi okey lah. 1, 2, 3, 4, 5, 6 macam 11, 13, 6 daripada 13 sektor. Okey lah, boleh. Eka high volume. Terima kasih.